Kalau tuan-puan nak capai financial freedom, nak ada 1 juta yang pertama, public gold. Tuan-puan, ingat ni, saya always ulang, bukan emas yang menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Kalau nak beli emas, boleh beli di mana-mana tuan-puan. Kedai emas ada banyak. Kalau nak kaya, kena dengan public gold. Sebab apa? Public gold tak berhenti sampaikan ilmu tentang emas daripada sejak 18 tahun dulu sampai sekarang. Tak pernah stop. G100 5G Association ni kita buat seminar almost every day. Hampir setiap hari ada seminar belajar tentang macam mana nak kaya dengan emas. Okay? Jadi alang-alang tuan-tuan dah simpan emas, explore macam mana boleh dapat passive income. Okay. Ada buku tajuk dia Hadiah Persaraan Umi, buat Umi. Seorang dealer di bawah saya, arwah Abdul Rahman, dia meninggal dunia pada 2 tahun yang lalu, pada usia dia 25 tahun. Dia sakit thalassemia. Dia buat bisnes public gold ni sebab dia tahu bisnes public gold, anything happen, income boleh diwarisi. Dia buat betul-betul sampai dia ada duit daripada umur 18 tuan-puan. Dia buat bisnes public gold umur 18. Dia datang kelas training macam ni tuan-puan, umur dia 18 tahun lagi. Budaknya kecil, kurus. Saya tak nampak dia akan berjaya tuan-puan. Saya tak nampak dia adalah calon agak berjaya. Saya tak nampak karakter dia sebagai seorang yang akan berjaya. Tapi dia buat betul-betul tuan-puan, dia belajar betul-betul. Rupanya waktu dia meninggal baru saya tahu dia adalah penghafaz Al-Quran. Al-Quran 30 juzuk tu dalam kepala dia. Seminar-seminar saya ni dia hafal rupanya. Dia hafal tuan-puan. Kalau tuan-puan dengar dia bercakap, sebiji macam saya bercakap. Sebiji tuan-puan. Anak saya pun dengar speech dia, macam papa cakap. Anak saya dengar speech dia. Maksudnya dia imitate saya ni. Dan saya pun, saya tak tahu dia sakit thalassemia tu, saya tak tahu. Saya tak tahu yang dia tahu umur dia hanya 25 ke 30 tahun. Memang dia, itulah umur orang thalassemia. Saya tak tahu. Dan saya bagi tahu dia, Man, dia grad tak perlu pergi masuk universiti tuan-puan. Habis belajar tak perlu pergi kerja. Sebab income dia dengan public gold dah besar. Saya ingat waktu tu dah 3,000 lebih income dia dengan public gold. Kalau kerja pun tak banyak dia dapat. Income dia dalam 3 ke 5,000. Habis belajar, dia buat public gold full time, tak pergi kerja, buat konten sampai ilmu. Saya cakap, Man pergi belajar, ambil chartered financial punya ni, certification. Saya nak dia jadi financial advisor. Sebab apa? Ilmu dia ada. Ilmu saya tu dah masuk dalam kepala dia. Pengalaman membina kekayaan dia dah ada. Dia dah proven kaya tuan-tuan. Tak kerja pun ada duit, dah proven. Saya ingat suatu hari nanti kalau saya tak ada, dia lah yang penjambung legasi ilmu saya. Sebab tu saya suruh dia pergi. Rupanya dia pergi dulu. Dia pergi dulu daripada kita. Okay? Jadi walaupun dia dah meninggal dunia, emak dia mewarisi income yang dia bina dengan public gold. Sebab tu kisah ni dibukukan dalam satu buku, Hadiah Persaraan Umi. Ada ni buku dia. Ni buku dia. Kalau ada kat belakang tu boleh beli. Okay. Hadiah Persaraan Umi. Okay. Jadi ingatlah, harta ni apa dia? Apa sahaja yang kita miliki yang membuatkan duit masuk ke poket kita. Biji kod. Dengan biji kod itu menyebabkan duit masuk ke poket kita, itu adalah harta. Perempuan, saya sebagai dealer public gold, saya rasa seronok buat bisnes ni sebab saya membantu masyarakat di sudut kewangan. Bisnes-bisnes di luar pun bagus, tapi kebanyakan bisnes ajar orang habiskan duit. Betul tak? Tak salah tuan-puan. Okay. Bisnes-bisnes di luar ajar orang buat hutang. Bisnes public gold tak, ajar orang simpan duit untuk masa depan dia. Saya duk fikir-fikir, apa bisnes ajar orang suruh simpan duit ni? Kebanyakan bisnes suruh habiskan duit. Saya rasa best buat bisnes public gold, ajar orang simpan duit untuk masa depan dia. Kena ada ilmu tentang kewangan. Tak ada ilmu tentang kewangan, sama juga. Kumpul duit KWSP 30 tahun, duit KWSP habis dalam masa 3 tahun saja. Sebab apa? Bila ada duit yang banyak, tak ada ilmu, itulah waktunya kita akan buat kesilapan yang besar dalam kewangan.
Tuan-puan kena hati-hati. Poin yang paling bahaya ialah bila kita ada duit yang banyak, ketika itu kita tak ada ilmu. Itu waktu yang sangat bahaya. Kita akan buat kesilapan yang besar dalam kewangan. Saya nak tanya tuan-puan, tuan-puan perhati kes-kes orang yang kena scam. Siapa yang banyak kena scam ni tuan-puan? Golongan mana? Pesara. Sebab dia ada duit banyak. Semua orang pergi cari dia. Ejen-ejen produk kewangan semua pergi cari dia. Laburlah sana, laburlah sini. Scammer pun pergi cari dia. Dia fikir dulu nak melabur tak ada duit, sekarang ada duit yang banyak. Inilah waktunya nak melabur. Dalam keadaan tak ada ilmu, dia melabur, duit dia lebur. Itu jalan 30 tahun. Saya sangat bimbang tentang berusia ni. Sebab tu saya sebut miskin di usia tua itu penjara kehidupan. So siapa yang dah berusia 50-an, tuan-puan kena ingat, tuan-puan kena pegang prinsip ni. Kaya penting, lebih penting ialah tak jatuh miskin. Prinsip tuan-puan kena ingat, kaya tu penting, lebih penting ialah tak jatuh miskin. So nak letak duit, cuba fikir, kalau duit ni aku jatuh miskin, okey ke tak okey? Jadi pada saya lah, orang yang berusia, duit, kat mana duit yang paling bagus letak kalau tak ada ilmu? ASB, tamu haji, kira ASB, cukup dah. Tak kaya tapi tak miskin. Okay, tu 30 tahun. Yang kedua ialah 15 tahun. Tuan-puan bekerja, tuan-puan buat bisnes, cari extra income, invest dalam property. Tapi kena ada ilmu tuan-puan. Itu jalan tu tuan-puan boleh capai 10-15 tahun boleh. Jalan yang paling cepat 3 ke 5 tahun. Itu jalan yang public goal. Itu jalan yang ketiga, public goal. Kalau tuan-puan nak capai financial freedom, nak ada 1 juta yang pertama, public goal. Datang belajar saya cakap ni je, intro je, tuan-puan datang belajar. Betul tak macam mana boleh capai financial freedom, boleh dapat passive income 5 ke 10 ribu sebulan, tak kerja pun ada 5 ke 10 ribu sebulan. Datang belajar. Okay. Jadi